bagaimana kita boleh memartabatkan bahasa Melayu. Sebab kalau nak tengok kan, Perdana Menteri kita adalah orang yang asas dia datang daripada pengajian Melayu. Dia adalah alumni Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya. Dan saya rasa ini adalah satu peluang bagaimana kita boleh mengangkat dan memastikan jentera pentadbiran kerajaan sekarang untuk menggunakan bahasa Melayu ini, menaikkan balik bahasa Melayu ini di jabatan-jabatan kerajaan dahulu. Kemudian barulah kita bawa kepada institusi-institusi pengajian tinggi, ke sekolah-sekolah untuk diterapkan dan dipupuk lah. Satu lagi, mungkin perlu dicari cara bagaimana nak lahirkan generasi yang cinta bahasa. Kita ni biasanya kalau kita cinta tu kita jaga kan. Benda-benda yang kita dah jatuh cinta tu kita akan jaga. Nak mendapatkan satu situasi di mana generasi hari ini bila mereka belajar bahasa Melayu dia jatuh cinta.